Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada Bulletin Akademik Penyelewengan dan Delinkuensi. Anda bersama kami pada hari ini. Saya Asulzi Ompom dengan nombor metrik di 2021116590 bersama rakan penyampai saya iaitu Nur Damia Bacisha binti Salim di 202511166611. akan menyampaikan laporan berita bagi kes Nur Farah Kartini yang merangkumi sinopsis kes, definisi faktor utama, kesan terhadap diri dan orang lain, strategi menangani dan pesanan kepada diri dan orang lain sekaligus rumusan bagi kes ini. Semoga laporan yang disampaikan dapat memberikan gambaran jelas, berfakta dan berinformasi kepada para penonton. Bersama kita ikuti laporan berita ini. Laporan ini akan bermula dengan sinopsis kes, iaitu kes kehilangan dan pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah, seorang garduan UPSI berusia 25 tahun dan telah mencetuskan perhatian masyarakat. Beliau dilaporkan hilang pada 10 Julai 2024 setelah menghantar kereta sewa kepada seorang pelanggan di Taman Universiti Tanjung Malim. Saksi melihat mangsa menaiki sebuah kereta merah, namun cuaca hujan menyukarkan pengecaman kenderaan tersebut. Keluarga kemudian membuat laporan polis pada awal pada 11 Julai sekaligus mencetuskan operasi pencarian besar-besaran. Pihak polis turut menemui telefon bimbit masa di dalam parit di Sungai Trolak, menunjukkan wujud unsur jenayah. Siasatan membawa kepada penahanan seorang lelaki berusia 26 tahun. Dipercayai teman lelaki mangsa yang juga merupakan anggota polis berpangkat Lance Kompra. Kemuncak tragedi berlaku apabila mayat mangsa ditemui di ladang kelapa sawit di Hulu, Selangor pada 15 Julai 2024 dan disahkan melalui ujian DNA. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi kita akan sambung kepada definisi dan konsep permasalahan. Baiklah, definisi dan konsep permasalahan bagi kes Nur Farah Kartini ialah keselamatan individu. Ia berlaku apabila mangsa bekerja secara bersendirian tanpa pemantauan ataupun tanpa diketahui oleh orang-orang terdekat. Seterusnya, konsep permasalahan kes Nur Farah Kartini ini adalah disebabkan konflik hubungan berisiko yang melibatkan emosi, cemburu dan kawalan dalam hubungan intim. Seterusnya ialah penyalahgunaan kuasa kerana suspek merupakan anggota polis. Seterusnya ialah keganasan terhadap wanita yang membimbangkan kerana isu sosial yang semakin meningkat. Dan terakhir ialah kelemahan sistem penguasaan kerja disebabkan ketiadaan SOP keselamatan bagi tugasan luar. Seterusnya akan disambung oleh Nur Damia Batisha bagi faktor utama permasalahan kes Nur Farah Kartini. Antara faktor utama permasalahan adalah konflik hubungan peribadi antara mangsa dan suspek, kebergantungan emosi serta tingkah laku kawalan. Selain itu, peluang jenayah kerana mangsa bersendirian dan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, persekitaran terpencil dan digunakan untuk menyembunyikan mayat, kelewatan mengetahui kehilangan mangsa dan akhir sekali adalah kegagalan sistem keselamatan tugasan luar. Jadi kita akan sambungkan kesan terhadap diri dan orang lain kepada Asulzi. Baiklah, kes ini tentunya membawa pelbagai kesan. Antaranya, rasa takut dan kurang selamat terutama bagi wanita yang bergerak bersendirian. Ia juga akan mengakibatkan kebimbangan dalam hubungan dan rasa sukar untuk mempercayai orang lain. Seterusnya, peningkatan kesedaran keselamatan termasuk perkongsian lokasi dan mengelakkan diri daripada berjumpa orang yang tidak dikenali bersendirian. Dan seterusnya ialah peningkatan empati terhadap isu keganasan wanita dan tekanan emosi dan trauma terutama kepada ahli keluarga mangsa. Seterusnya, individu dan orang lain juga akan mempunyai motivasi untuk mempelajari teknik mempertahankan diri sekaligus mempunyai kesedaran untuk mempunyai hubungan sihat dan dapat mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik. Dan terakhir ialah ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa kerana suspek utama dalam kes ini merupakan seorang anggota polis.
Baiklah, kita beralih pula kepada strategi menangani permasalahan seperti kes Nur Farah Kartini. Okey, terima kasih. Beberapa langkah yang dicadangkan antaranya adalah pendidikan emosi dan kemampuan mengenal pasti tanda hubungan toksik, penguasaan undang-undang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Selain itu, pencegahan dan pendidikan melalui kempen dan latihan pertahanan diri, peranan media beretika tanpa menyalahkan mangsa, kerjasama antara agensi dan komuniti bagi mempercepatkan maklumat dan pencarian, dan akhir sekali adalah sokongan psikologi kepada mangsa dan keluarga bagi mengurangkan trauma. Jadi kita akan teruskan kepada pesanan kepada diri dan orang lain. Baiklah, terima kasih Nur Damia Batrisha. Kes ini mengingatkan kita tentang beberapa perkara penting untuk diri sendiri. Antaranya, kita perlu mengenali emosi dan menjaga kesihatan mental diri, dan kita seharusnya tidak memendam masalah dan mencari sokongan jika memerlukan. Seterusnya, jika kita memerlukan bantuan profesional, teruslah berjumpa dengan pakar yang profesional dan pakar kaunseling, dan menjauhi hubungan yang mengawal dan membahayakan. Untuk orang lain pula, kita seharusnya menjadi pendengar yang baik kepada individu yang ketakutan, memberikan sokongan emosi agar mangsa tidak berasa bersendirian, melaporkan tanda-tanda bahaya kepada pihak-pihak berkuasa, dan membentuk komuniti yang positif dan prihatin. Okey, secara kesimpulannya, kes tragis Nur Farah Kartini bukan sekadar kisah jenayah, tetapi pengajaran besar tentang keselamatan, hubungan, empati dan tanggungjawab sosial. Semoga laporan ini meningkatkan kesedaran kita semua untuk lebih peka, lebih berhati-hati dan lebih bertanggungjawab terhadap keselamatan diri serta masyarakat. Terima kasih kerana menonton laporan berita di Buletin Akademik Penyelewengan dan Delik Prinsip. Kita sampai ke penamat berita. Sekian dan terima kasih.